Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik murid-murid, hari ini kita akan melihat objektif yang seterusnya dalam bab 4 Sains tingkatan 3. Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menjelaskan dengan contoh ciri mineral semula jadi dengan kegunaan dalam kehidupan seharian. Baik, kita tengok kegunaan mineral dalam kehidupan seharian. Yang pertama, mineral ini boleh digunakan sebagai barang perhiasan. Yang kedua, mineral juga boleh digunakan sebagai kerajang aluminium. Dan seterusnya, mineral juga boleh digunakan sebagai peralatan memasak dan juga batu marmar. Baik, kegunaan mineral yang seterusnya adalah kalsium oksida. Kalsium oksida ini mempunyai sifat fizik base. Dengan sifat fizik ini, ia boleh menetralkan tanah yang berasid. Mineral seterusnya adalah silikon oksida. Silikon oksida ini mempunyai sifat fizik takat lebur yang tinggi. Sifat fizik yang mempunyai takat lebur yang tinggi ini boleh digunakan untuk membuat kaca. Seterusnya adalah mineral plumbum 2 sulfida. Plumbum 2 sulfida ini mempunyai sifat fizik iaitu larut dalam asid nitrik. Apabila larut dalam asid nitrik, plumbum 2 sulfida ini boleh digunakan untuk membuat bateri dan juga pipe. Mineral seterusnya adalah kalsium karbonat. Kalsium karbonat mempunyai sifat fizik tidak larut dalam air. Tidak larut dalam air ini boleh digunakan sebagai batu marmar dan lantai. Maksudnya, mineral kalsium karbonat yang mempunyai sifat fizik tidak larut dalam air ini boleh digunakan sebagai batu marmar dan juga lantai. Sekian, terima kasih.